Hello guys, selamat datang ke MFS Hobby Channel. Channel hobi untuk kita semua. Okay, so untuk video kali ni aku nak ajak korang jalan-jalan dekat Big Apple. Sebabnya kita nak beli donat Bobo Boy. Sebab sekarang ni aku tengok donat Bobo Boy ada buat promotion. Kalau beli boleh redeem apa ni, lucky draw untuk pack Heroes Unite SR. So jomlah kita tengok. So Big Apple ni ada kat depan ni. Dan kat sini pun kalau korang tengok ada je punya poster je. Aku tunjuk kejap. Ni je punya poster. Okey, so Big Apple lah dekat dalam ni. So jom kita masuk. Box of 6. Box of 6 donat RM25. So boleh dapat merchandise dia. So jomlah kita masuk. Kita tengok ada perisa apa je yang best. Okey, jom. Okey, aku nak donat ada satu pak dia setengah. Untuk ada satu-satu. Macam-macam perasa lah. Yang Bobo Boy ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6 jenis. Cuba tahu. Tapi kalau orang ada Jom lah. yang panggil tahu. Nak 6 pieces, nak semua jenis. Semua jenis Bobo Boy ke? Yang Bobo Boy je. Lepas tu yang nak join yang tu macam mana? Yang nak join yang dia punya Lucky draw. lucky draw je. Oh, okey. So jom aku tunjukkan cara untuk join lucky draw je. Sebab tadi staff kata kena scan kat depan. So kat sini lah dia scan ni. Ini ya. Oh, okey. So kena scan, nanti aku akan ajar korang cara untuk join dia punya kontes dia. Okay, so kalau korang nak join dia punya kontes kena beli lah. Kena beli, lepas tu kena scan kat sini. Nanti aku akan tunjukkan cara untuk daftar je dekat rumah. Okay, so stay tune lah dengan aku punya channel ya. Okay, so staff tu punya packing. Kotak dia pun lawa, warna kuning. Oh, okay, baik. Okay, jom kita bayar. Okay, so 6 pieces RM25. Semua. Okay, so okay. Decline nanti jap. Macam. Okey. Abang nak receipt ke? Nak? Okay, so harga dia RM25. Tak adalah mahal. So nanti aku tunjukkan cara untuk join dia punya kontes dia. Harap-harap bolehlah menang. Okay, ni dia punya kotak. Lawa gila kotak dia. Tengok dia punya artwork dia pun lawa. Kalau kotak ni jenis yang kertas ni mungkin aku akan simpan. Jom kita tengok donat dia. So cara buka kotak je macam ni. Sekejap senang lah buka dia. Daripada sini. Sini korang buka. Ni lah donat-donat dia. Stiker je pun lawa-lawa je. Ni stiker. Oh, dia bukan stiker je, macam apa, candy, macam benda-benda manis ni lah stiker ni. So yang gambar ni boleh dimakan. Oh, yang aku suka yang ni, yang Tok Abah ni. Yang Tok Abah ni lawa. Bobo Supra, Bobo air, Bobo standard. Ini logo Bobo Boy dan satu lagi logo Ochabot. So kalau beli 6 pieces akan dapat yang ni ya. Semua perasa. Kakak nak tengok. Okay, jomlah kita balik. Aku nak tunjukkan cara untuk join dia punya kontes tu. Okay geng, so aku dah beli box ni. Nanti kita akan makan dekat dalam rumah lah. Okay, so jomlah kita balik. Aku nak tunjukkan dekat korang cara untuk join kontes dia. So jom, let's go. Okay guys, seterusnya aku nak reviewkan kotak Big Apple Donut Bobo Boy ni. Kotak je warna, kalau korang beli kotak je warna kuning macam ni lah. Memang cantik lah kotak dia. Aku rasa kalau kotak ni daripada plastik mungkin aku akan simpan sebagai koleksi aku. Tapi yang ni kotaknya dibuat daripada plastik sahaja. Dan ni dia punya lukisannya memang cantik gila babe. Yang ni Bobo Boy standard lawa je buat comel. Ni donat-donat dia.
Power Sphera Ochobot. Ni ada Big Apple, lepas tu ada Ochobot, ada Bobo Boy pegang apa ni, straw. Yang ni lawa. Ochobot, Bobo Boy tengah duduk dekat donat. Bobo Boy dekat dalam tengah-tengah donat. Ni Bobo Boy comel. So jom kita tengok donat dia. Kat tepi je ajak, kat tepi je ada logo Bobo Boy. Tepi je cuma ada logo Bobo Boy saja. So jom kita tengok donat dia. Okey, nice. So inilah donat yang kita akan dapat kalau kita beli donat Bobo Boy ni. Jadi semuanya aku tengok tadi ada 6 perisa. So aku belilah semua perisa dia. Okey, so yang ni perisa pertama ada logo Tok Abah, Bobo Boy Supra, Bobo Boy Ice, Bobo Boy Standard, logo Bobo Boy, dan yang terakhir adalah kepala Ochobot. Lagi satu aku nak bagi tahu yang korang tengok ni, yang gambar Bobo Boy ni dia bukan kertas ataupun cardboard tau. Dia adalah gula icing. So boleh dimakan lah dia punya gambar-gambar ni. Okey, so aku dah reviewkan Big Apple Bobo Boy ni. So nanti aku akan tunjukkan korang cara untuk kita join kontes lucky draw dia, untuk kita dapatkan. Aku tengok dapat ni SR Virus Unite So nanti aku akan tunjukkan lah cara-cara. Harapnya video aku bermanfaat. Okey guys, seterusnya aku nak tunjukkan cara untuk claim lucky draw Bobo Boy Big Apple tu. So first kali korang kena scan lah. Scan barcode yang disediakan oleh kedai cawangan Big Apple. Nanti bila scan korang akan masuk ke dalam apps ataupun portal yang macam ni lah. So jadi kita start. So first kali bila kita masuk, kita akan masuk ke customer detail. So kita masuklah nama Aku masukkan nama aku kejap. Okay, setelah masuk customer detail, dia akan minta email lah. So kita masukkanlah email kita dekat ni, dekat dalam apps ni. Okay, setelah kita masukkan email, akan masukkan nombor telefon. So kita masukkanlah nombor telefon kita kat sini. Okay, setelah nombor telefon, dia akan masukkan gender lah. So kat sini share your gender. So lelaki atau perempuan. So aku lelaki, aku tekanlah lelaki. Okay, so seterusnya, please provide us your age. So age kita berapa? So aku orang lingkungan 25 ke 34 lah. Dan seterusnya, could you please specify the location where you purchase our Bobo Boy donuts? Dia akan minta cawangan kita lah. So select your option. Kita ambil, sebabnya aku beli dekat Selangor. Mana Mana Selangor? Selangor dekat Damansara Damai. Okay, yang ni korang kena cari lah, sebabnya aku kena scroll dulu. Aku tak jumpa cawangan yang aku beli tu. Okay guys, so aku tengok balik aku punya receipt. Dan ni receipt aku dekat apa ni, Season Square. So kita kena pilih lah Big Apple Donut Season Square CK. Ada tak kat sini? Sebabnya ada banyak cawangan tau. Nak mencari pun pening jugalah kat sini. Ni ada satu aku jumpa, Season Square. Ni, so kita tekan. Alamak, silap lah. Sekejap aku tertekan double click. Okay, so Klang Valley Season Square. Okay, seterusnya question regarding Bobo Boy Donut. So kita continue. What primarily influence your decision to try our Bobo Boy Donut? So option je. Ni kat mana kita jumpa? So aku jumpa dekat Facebook daripada apa ni, SM Collector. So aku tekan lah Google, Facebook or Instagram ads content. So kita tekan ni. If you choose other on the specific question, please specify. Ni apa benda Tadi aku tak pilih others, aku pilih Facebook kan. Kalau korang tekan others, specify on the next question. So yang ni aku tak. Yang ni tadi aku pilih dekat Facebook. Aku jumpa tu dekat Facebook iklan dia. So kita tekan Facebook. So yang ni kalau tak ada, kita kosongkan kan. So kita tekan OK. Seterusnya kena rate lah. What would you rate
What will you rate our Boboiboy Donut in term of appearance? Appearance aku rate 5 star lah sebab dia sekejap. Aku rate 5 star. How you rate our Boboiboy Donut taste? Aku rate 5 star sebab dia sedap. Dan seterusnya, which Boboiboy Donut you like the most? Aku suka yang Choco Tok Abah punya. Yang tu Choco Tok Abah tu memang aku rasa yang paling sedap lah. Dan seterusnya kita tekan OK. Dan seterusnya, could you please attach a clear copy of your purchase receipt? Receipt ni lah yang penting. So korang kalau beli kena kena upload receipt je lah. So yang ni receipt ni aku ada beli, so aku kena upload lah receipt ni. So tunggu sekejap Okay, cara nak upload receipt dia, korang kena scroll ke bawah dan kat sini ada choose file. So kita tekan choose file. Dan seterusnya kita kena take photo or video. Okay, so dah sampai ni aku kena ambil gambar receipt aku lah. So korang tunggu sekejap. Okay guys, so aku dah ambil gambar receipt. So kita use foto. Dan dia akan upload lah. So kena tunggulah sampai upload ni selesai. Sekejap dia tengah uploading lagi. Internet aku slow, so tak laju lah. Okay, so done upload. Dan last kali kita tekanlah submit. Okay, kat sini akan keluar terbaik. Thank you for completing this survey. First batch winner will be announced on 10 Jun 2025. Find out more update on Facebook, Instagram, TikTok or YouTube lah. So kita tunggulah hingga tarikh tu. Harap-harapnya nama aku tercalon lah untuk dapat lucky draw. Okay, so aku rasa video aku sampai kat sini saja. So korang yang tonton jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa di next video.